teknologi? Teknologi juga bukan sahaja digunakan dalam kehidupan seharian di rumah. Tetapi, teknologi juga digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Haiwan apa ni? Aha! Oh, ini rupanya memet. Nak tengok haiwan dah pupus? Boleh? So, weighing in at 8 tons. Besarnya dinosaur. Tyrannosaurus Rex. Alamak, takutnya. Tahu takut. Nak tengok drone model terbaru? Boleh. And extended flight time. It's your powerful partner for pro-level imaging on the go. Mini in size, pro in every way. Ini kali pertama saya tengok drone. Terima kasih, cikgu. Nak tengok gunung berapi dekat-dekat panas. Jadi, jom kita tengok kat sini. Here, magma, liquid rock from the planet's hot interior, bursts out through fractures in the Earth's crust. Wah! Takutnya. Yang tadi tu baru iPad dengan TV. Belum lagi yang ni. Wizard, cantik tak? Terbaik. Nak rekod orang yang berlari, ini solusinya. Dua tiga kucing berlari, mana sama dengan si kucing belang. Dua tiga baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah. Nak ambil gambar hasil kerja sini? Kacang je. Itu sahaja teknologi yang membantu pembelajaran kami di sekolah. Bye!